Lima, tambah lima, tambah lima. Nak rasa ke? Ada kan? Oh, lima. Nak tak? Boleh. Ah, lima. Boleh. Tunggu dah. Lima. Lima. Ah, tak sikit. Tajuk memang mak beli mahal. Tahu tak sikit tu. Tanya juga aku. Punya pasal. So inilah yang berlaku di dalam video ini. Selamat datang ke Pengkaji. Hari ini kita akan kaji video ni bila keluar. Adakah ia baru ataupun ia lama. Okay guys, so saya dapat satu message daripada kawan kita berkenaan dengan satu video yang tular hari ini. Tak mustahil mungkin anda juga salah seorang yang sudah melihat video ini melalui perkongsian dari rakan anda baru-baru ini. Jadi jom kita kaji bilakah kejadian ini berlaku dan kita boleh berkongsi semula video ini pada orang ramai. Jika lihat di sini, video ini kembali viral pada 27 Oktober 2025, sedangkan posting asal yang telah dikongsi telah dibuat pada 9 Januari 2020. Di sini jelas video ini telah dimuat naik pada 5 tahun yang lalu, dan adakah pihak polis bertindak selepas video ini tular? Kerana masih ramai yang tak tahu asal usul video ini dan mereka mahu pihak polis bertindak dengan segera. Sebenarnya pihak polis sudah pun bertindak 5 tahun yang sudah selepas sahaja video ini tular di media sosial. Cuma di sini ramai yang tak tahu apa perkembangan kes ini. Jadi dengan perkongsian kami sediakan channel Pengkaji, harap anda semua bolehlah tidur lena selepas ini, kerana ini adalah video lama dan pihak polis sudah pun bertindak. Jangan lupa juga kongsikan video ini pada rakan anda supaya mereka juga dapat tahu perkembangan semasa berkenaan dengan video yang tiba-tiba kembali viral pada hari ini.